Hari ni kan, cuba kita fikir balik umur kita sekarang kan. Kita kira balik daripada umur kita sekarang sampai umur 60. Contoh kita cakap kita nak pencen pada umur 60 tahun. 60 tahun ni kita tak mau kerja dah. Dan kita tengok trend lah, trend kerja kita, trend kehidupan kita. Kita nak pencen umur 60. Berapa banyak simpanan kita? Cuba kita kira balik kan. Kita boleh kira sebenarnya. Betul tak? Trend tu kita boleh kira. Kita boleh kira pada umur 60 tahun adakah cukup duit persaraan kita. Kita boleh kira dah, betul tak? Kita boleh check KWSP, kita boleh check saving kita. Yang kedua, kita boleh check dah kalau kata kita target pada umur 60 ni kita nak simpan, contoh kita ada 20, contoh lah kita ada 20 tahun sampai umur 60 kita ada 20 tahun. Contoh kita umur 40 tahun, kita nak simpan duit 20 tahun nak simpan. Berapa banyak kita boleh simpan sepanjang 20 tahun tu? Berapa banyak sebulan kita boleh spend untuk menyimpan? Cuba check balik. Dan persoalan yang ketiga, adakah kita yakin umur kita ni sampai umur 60? Adakah kita yakin pada umur 60 kita masih sihat? Benda ni semua kita tak nampak, betul tak? So, persoalan di sekarang ni, apa preparation kita? Apa preparation kita sebelum sampai target tu? Sebelum sampai target 60 ataupun sebelum pencen, apa target kita? Berapa banyak kita boleh ada saving tu? That's why penting saya cakap hari ni sebenarnya kita ada peluang sebenarnya. Kita ada peluang untuk kita cipta duit sebenarnya. In case kita cakap umur kita pun tak boleh yakin pada umur tadi yang kita cakap tadi tu, kita tak tahu saving kita banyak mana, kita tak tahu. Tapi sebenarnya zaman sekarang ni kita ada option sebenarnya. Kita ada option untuk kita cipta duit. Duit untuk apa? Untuk backup plan. And untuk tadilah kita cakap, kenapa aku nak buat saving banyak-banyak? Pada umur persaraan nanti aku nak do something. Ataupun pada masa persaraan nanti aku dah tak boleh nak andai kata kita dah tak mampu lagi kerja sebab sakit ke apa semua, kita ada saving. Kita ada backup plan. So that's why hari ni kita zaman sekarang ni, dulu mungkin lah 20 tahun 30 tahun lepas kita tak ada option tu. Tapi zaman sekarang ni kita ada option sebenarnya. Option untuk apa? Untuk cipta backup plan tu sekarang. Andai kata tak boleh kerja, tak boleh kerja sebab sakit, kita ada takaful. Andai kata kita meninggal, kita ada takaful. Untuk kita boleh cipta sekarang duit tu. Contoh kita kata aku nak cipta 1 juta lah. 1 juta. Kalau kata apa-apa jadi dekat aku ni, 1 juta ni bini aku boleh dapat 1 juta. Dia nak guna untuk apa? Aku ada anak-anak, aku ada tanggungan apa semua, aku ada hutang apa semua. At least dia boleh guna duit tu untuk do something, untuk apa-apa yang kita tanggung, hutang ke apa semua. Kita boleh manage that kind of thing. Betul tak tuan-tuan? Sebab apa? Berbalik pada cerita saving tadi, kita pun tak boleh guarantee adakah saving kita tu cukup. Dengan zaman sekarang ni, dengan kos harga semua tinggi kan. So, semuanya memerlukan duit sebenarnya sebagai backup plan. Setuju? So saya bantu kan, saya bantu suami-suami yang umur lebih kurang macam saya lah, umur 40-an, untuk protect gaji sebenarnya. Protect gaji kita. Andai kata jadi apa-apa dekat kita, kita ada backup plan. Kita ada duit untuk tolong keluarga kita. PM saya tuan-tuan. Terima kasih. Semoga dapat manfaat apa saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.